Semalam saya dapat WhatsApp daripada seorang penyimpan emas saya, Cikgu F, di mana dia telah hantar gambar gold bar 100 gram yang menunjukkan bahawa beliau telah berjaya pick up gold bar 100 gram ini di branch Public Gold terdekat dengan rumah dia. Alhamdulillah, Cikgu F ini telah pun alihkan sekitar RM50,000 untuk dapatkan gold bar 100 gram ini. Beliau telah alihkan sebahagian savingnya kepada bentuk emas. Saya memang tak pelik ada orang boleh untuk keluarkan bajet sebesar ini kerana orang macam ini biasanya dia faham ilmu emas. Orang yang tak faham ilmu emas biasanya nak menabung 1 gram pun susah. Masih takut-takut lagi. Dan hanya tunggu harga emas turun baru nak menabung. Jadi insya-Allah dengan gold bar 100 gram ini, Cikgu F ini boleh pergi haji bila-bila masa. Kerana nilai gold bar 100 gram ini pada jangka masa akan datang nanti akan meningkat. Tapi jangan risau, bagi orang yang tak adalah bajet sebesar RM50,000 ini, tapi beliau berhasrat nak dapatkan gold bar 100 gram ini, di Public Gold paling mudah ialah dengan kita menabung melalui akaun emas Gap. Iaitu suatu akaun emas yang kita boleh top up sedikit demi sedikit. Kita kumpul gram dulu. Serendah RM100 kita dah boleh menabung di akaun emas Gap Public Gold. Jadi bagi tuan-tuan perempuan yang berhasrat nak target menabung emas untuk capai gold bar 100 gram ini, boleh tekan pautan di profil saya ataupun hubungi saya. InsyaAllah saya akan membimbing sebaiknya.